Anda rasa penat dah dengan hidup. Belajar penat, kerja penat, anda rasa macam burn out. Tapi bila fikir balik, anda perasan satu benda yang pelik. Aku ni bukannya buat kerja berat sangat pun. Pencapaian besar pun tak ada. Aku tak tahu apa yang aku dah buat selama ni. Tapi mental aku ni letih. Sebab anda bukan burn out, anda bocor. Cognitive leakage. Maksudnya anda hidup dalam standby mode. Tak betul-betul kerja, tak betul-betul berehat. Sentiasa tunggu, sentiasa memikirkan. Sentiasa ada simulasi apa yang patut anda buat. Anda kena tahu macam mana otak anda bekerja. Projection model. Yang anda nampak depan mata ni satu je, tapi background running ni ada. Dia macam browser internet yang anda tak tutup. Mungkin berpuluh, takut-takut dah beratus. Benda-benda masalah kehidupan yang berjalan dalam otak anda. Tu saya cakap cognitive leakage. Cuba anda tengok hidup orang yang relax je macam mana. Dia sentiasa cari closure. Tapi kalau standby mode ni, maksudnya anda maintain hidup dalam situasi ketidaktentuan. Banyak benda yang tak settle. Anda kena faham, bukan maksud semua masalah tu kita kena settle kan baru okey. Anda cuma perlu ada strategi. Contoh awal semester, lecturer kata okey, hujung SEM ni ada projek. Kena siapkan. Cognitive leakage tu maksudnya dari awal SEM sampai hujung tu risau je pasal benda tu. Anda tak ada cari jalan cepat, tak ada pelan strategi segera untuk melegakan diri. Atau contoh lain dalam kehidupan seharian, anda bertengkar dengan seseorang, dengan kawan ke dengan saudara, tapi anda tak tahu dia ni dah okey ke tak dengan aku, kan? Anda pula maintain je dalam keadaan uncertainty macam tu. Sedangkan orang yang relax, kau macam mana? Kau marah aku lagi ke? Nampak? Cari closure. Benda yang uncertainty, ambiguity, unfinished business sentiasa akan memenatkan otak anda tanpa anda sedar, tanpa anda buat apa-apa. Itu yang buat anda letih bukan sebab terlalu banyak buat kerja, tapi sebab otak anda tak pernah rehat, tak dapat nak recover. Masalah dekat tempat kerja, dan sama ada skop tugasan ataupun kawan sekerja anda tak selesaikan, biar bertimbun-timbun, cognitive leakage. Lepas tu balik rumah, aduh penatnya hidup aku, tapi apa aku buat lah. Tipsnya, buat keputusan cepat. Selesaikan masalah tu pantas. Regulasikan emosi anda tu kena cergas. Terima hakikat, ada benda anda tak dapat nak kawal. Ada benda anda dapat kawal sikit. Dan anda memang tak akan dapat tahu 100% sama ada pilihan, tindakan yang anda nak buat betul ke tak. Tapi yang confirm anda boleh buat untuk mengurangkan cognitive leakage tu, kena buat keputusan cepat. Habis degree, aku nak kerja ke nak sambung belajar? Kan, kalau kerja gaji RM1,700 je, ke better aku sambung study? Anda kena buat pilihan cepat. Live with it. Own your decision. Moving on. Supaya anda ada closure for a period of time. Otak recover kembali kepada baseline. Bukan stay je dekat standby mode. Sebab biasanya, lagi satu, bila anda dah buat pilihan, baru mata anda nampak. Kan, oh, pilihan aku ni tepat. Oh, yang ni tersasar pula. Lepas tu anda adjust strategi. Melangkah perlahan-lahan. Saya buat adjustment pilihan-pilihan yang baru. Bila dah buat tindakan baru, adapt balik, dapatkan closure. Bukan hidup ni maintain je dalam standby mode.